Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Raihan bin Abdul Karim. Saya merupakan moderator pada hari ini. Dan bersama dengan saya, tetamu yang special sangat saya datangkan khas. Okey, dia merupakan seorang founder dari Uniklinik Alam Damai. Betul. Dan juga merupakan founder Klinik Dr. Roni di Bangi. Dan saya memperkenalkan Dr. Abdul Roni bin Yaakob. Okey. So topik apa Raihan kita nak bincang pada hari ni Topik hari ni memang hangat, Doktor. Hangat macam mana tu? Yes, hangat memang sekarang ni merupakan perkara-perkara yang macam sangat dibincangkan oleh kita punya kawan-kawan masyarakat sekarang lah. Okey, iaitu berkenaan tentang HIV. Oh, berkenaan HIV. Bercakap mengenai HIV ni memang kalau macam kita tengok dekat social media ataupun bila saya sendiri as a content creator, bila kita post berkenaan HIV, engagement regarding HIV ni banyak. Betul. Maksudnya orang memang suka tengok ataupun baca berkenaan HIV lah. Betul. Soalan apa yang Raihan rasa kita should be fokus hari ni? Ya. Dan hari ni saya difahamkan oleh ramai rakan-rakan saya yang pergi datang jumpa Dr. Roni di Uniklinik Alam Damai. Dr. Roni ni memang fokus kepada men's health. Betul. Actually kita orang dekat klinik, kita orang fokus kepada beberapa treatment ataupun rawatan lah. So yang pertama contohnya, kita orang banyak patient datang untuk buat screening HIV, konsult berkenaan HIV, ambil rawatan HIV pun ada juga, Raihan. Okey, so, faham. Itu antara kita punya fokus, and ada beberapa topik ataupun treatment lain yang kita fokus juga. Contohnya rawatan penyakit kelamin. Rawatan susulan pada apa yang berlaku lah. Rawatan penyakit kelamin, screening pun ada. Faham. And then kita ada buat untuk masalah rambut juga dekat klinik. Selain tu untuk men's health, rawatan lelaki. Lelaki-lelaki ni ramai sekarang yang betul-betul concern berkenaan dia punya masalah seksual semua tu. So jadi kuat lah, Doktor. Betul. So itu antara kita punya fokus lah. Okey, faham. Okey, tapi hari ni benda yang paling penting sekali, sebab benda ni selalu saya pun sendiri misconception terhadap perkara ni. Okey. Orang datang, dia kata dia dah melakukan hubungan seksual. Tapi dia rasa dia sihat. Okey, dan dalam keadaan macam ni, Doktor, perlu ke dia buat test HIV? Okey, kalau bercakap mengenai seksual ni kan, first thing yang kita nak tahu, orang tu dia buat seks yang macam mana. Dia buat seks, dia penetration ke ataupun dia sekadar oral sex. So kalau kita bercakap mengenai penetration, which is sometimes orang panggil heavy sex lah. Sebab ada melibatkan dia masuk rongga badan lah. Faham. So kalau berkenaan penetrative sex ni, of course kita akan advise lah orang tu buat saringan. Sebab kenapa? Sebab aktiviti penetration sex ni sangat berisiko untuk dapat HIV. Lagi senang lah dapat HIV kalau kita bandingkan dengan mereka yang just buat macam oral sex. Oral sex lah. Oral sex tu I think Raihan pun faham kan? Faham. Keluar masuk tu faham. Macam tu lah. Okey, faham. Jadi walaupun patient tu rasa dia sihat, dia dah melakukan hubungan seksual, so jadi advice doktor adalah dia perlu untuk buat test tu juga. Betul, of course perlu. So kalau ikut guideline ke, kalau bacalah apa-apa dekat luar sana ke, bila you search, usually kita punya recommended ataupun recommendation period untuk testing tu setiap 3 hingga 6 bulan. So lagi kerap orang tu buat, orang tu nakal, lagi kita suggest dia buat 3 bulan lah. Paling awal setiap 3 bulan lah. Faham. Okey. Satu lagi misconception. Saya ada kawan-kawan yang macam dia rasa macam orang tu ada HIV. So jadi dia orang ni rasa takut. Bila dia rasa takut kan, saya tak nak peluk dia. Macam hari kita baru je hari raya, betul tak? Baru je menyambut hari raya. So kita tak nak salam, tak nak peluk. Kan kita merupakan adat kan, bila kita salam dan kita berpeluk kan. So jadi bila dia dah tahu orang tu mempunyai penyakit HIV for example, so jadi adakah dia okey untuk kita peluk? Adakah okey untuk kita salam? Okey, ramai kawan-kawan Raihan yang ada misconception ni. Betul, ramai. Okey. So kalau let's say kalau bersentuhan kulit, untuk mereka yang
penghidap HIV dengan mereka yang tak dijangkiti dengan HIV ni, basically tak ada masalah pun. Kita nak bersalam ke, nak bersukan together dengan dia, berpeluk-peluk ke, ataupun sometimes kita bergurau senda. So kalau terkena kulit should be tak ada masalah lah, Rehan. So HIV tak adalah semudah itu untuk dia jangkit kepada orang lain. Faham. Kalau kita apa orang kata macam guna straw yang sama untuk minuman ke, kongsi minuman. Betul. Apa-apa kalau you share benda-benda yang macam utensil, macam sudu garfu, pinggan ke, even tuala pun shouldn't cause infection lah kepada orang yang tak ada HIV lah. Okey, jadi sekarang kita dah faham lah bahawa kita boleh bersalaman, kita boleh berpelukan, dan sebenarnya kita boleh kongsi pinggan-pinggan makan pun sebenarnya dengan orang yang ada HIV, dan tak ada pun boleh terjangkit kepada kita sebenarnya. Betul. HIV tak semudah itu untuk merebak lah. Okey, faham. Jadi the real question sekarang ni, doktor, macam mana dia boleh merebak? The main thing actually yang kita kena highlight regarding cara HIV ni merebak, usually melalui cecair badan. Cecair badan. Apa-apa aktiviti yang involve cecair badan. Cecair badan yang paling common yang kita tahu yang boleh jangkit HIV, contohnya darah lah. Darah ataupun air mani, ataupun cecair badan daripada air mazi contohnya, macam tu pun boleh juga. Then breastfeed, maksudnya milk. Milk orang yang dah dijangkiti dengan HIV lah, Rahan. Bercium macam mana pula, doktor? Bercium? Air liur, I would say memang sangat-sangat low risk untuk you dapat. Sebab untuk orang tu kalau let's say dia bercium pun, orang tu ada HIV, concentration HIV virus dalam air liur ni sangat-sangat rendah. It's very low. So risikonya memang sangat-sangat low lah. Sebab tu kita cakap kalau oral sex pun memang low risk untuk dijangkiti dengan HIV lah. Faham. Jadi kita ada 4 faktor tadi, iaitu cecair, so darah, air mani, air mazi, dan juga breast milk tadi kan. Betul. Jadi macam yang lain-lain tu macam dia punya possibility tu kurang lah. Betul. Jadi bila seseorang tu dia dah tahu dia dah kena jangkit, contoh dia dah buat test dekat klinik Dr. Roni lah contoh. So what would your advice? Kalau let's say someone yang baru expose, baru dia buat dalam 2-3 hari lepas, dia datang untuk buat test. So kita boleh buat test tu dengan kadar segera lah. Tapi I would advise akan follow up selepas sebulan ataupun 3 bulan lagi, kita akan follow up untuk kita buat rawatan susulan untuk check balik HIV tu. Sebab kita nak make sure status dia betul-betul tidak dijangkiti lah. Tapi kalau let's say window period orang dia dah dijangkiti tu memang dah cukup, kita boleh buat test yang sekali je, and then kita dah boleh. Sekejap doktor, window period tu apa pula? Window period ni I would say kalau dalam layman term, dia adalah satu jangka masa di mana orang tu terdedah kepada waktu HIV tu mula detect dalam kita punya darah ataupun badan lah. So that's why kalau kita buat dalam masa window period ni dah cukup, usually test-test yang kita buat ni should be dah boleh detect keberadaan HIV tu dalam badan kita, dalam darah kita lah. So selepas seseorang tu dia dah kena detect dengan HIV, so doktor akan ada advice lah, maksudnya follow up untuk dia sama ada pergi ke klinik hospital untuk buat dia punya further check up, ataupun maybe ada certain ubat yang dia kena makan ke. Yang tu kalau bercakap mengenai ubat ni, kita sekarang ada macam-macam ubat lah, Rehan. So kalau untuk pencegahan pun kita ada ubat pencegahan HIV, untuk orang dah terdedah pun kita ada ubat dia sendiri juga. So kalau I think most of people dah familiar juga dengan ubat-ubat ni yang kita panggil sebagai PrEP dengan PEP lah, untuk pencegahan HIV. Cuma saya kurang faham sikit tentang, sebab ada seseorang kadang-kadang kan datang pada saya kan, contoh dia melakukan hubungan seksual, tapi yang paling peliknya adalah dia dah tahu tak menggunakan kondom contohnya. Lepas tu dia tahu history orang tu. Contoh ada HIV. Boleh tak orang tu dalam keadaan yang macam I nak cegah sekarang daripada dia kena dijangkiti?
Okay, alright. Kalau in that situation, actually ramai je kalau dekat klinik, ramai je. Biasalah orang nak sedap dulu kan. Betul, orang ramai nak sedap. Tapi kesihatan tu lepas tu baru fikir. So lepas dah buat-buat semua tu baru panik. Ni nak guna apa, nak jumpa doktor mana kan, nak cari klinik mana, ambil ubat. So kalau orang yang dah terdedah, dah expose lah kita panggil. So basically kita masih boleh mencegah untuk dia daripada dijangkiti dengan HIV virus lah. Faham? Dengan cara kita bagi post exposure prophylaxis. Oh, that is PEP. PEP lah kita panggil in a short term PEP. So ubat tu dia ada komponen ubat dia sendiri jugalah. Okay, faham. So kita dah cerita tadi pasal HIV. Panjang lebar pasal HIV tadi. Betul. Okay. Cuma sekarang ni saya nak tanya soalan pasal HIV dengan AIDS pula. Okay. So adakah seseorang yang kena HIV tu dia boleh kena AIDS? Atau AIDS ni adalah merupakan independent penyakit? Dia penyakit independent yang tak perlu kena HIV pun. Apa sebenarnya diorang ni? Okay, so for me, kalau seseorang tu nak faham berkenaan HIV AIDS ni, diorang kena faham apa tu HIV tu sendiri. So HIV ni dia nama singkatan kepada virus lah. So virus yang menyebabkan HIV ni adalah HIV itself yang kita panggil sebagai Human Immunodeficiency Virus. Itu nama penuh dia lah. Macam Raihan, nama penuh Raihan Muhammad Raihan macam tu. Kalau HIV nama penuh dia macam tu. So virus tu yang akan menyebabkan AIDS tu berlaku. So macam kita cakap lah, kalau seolah-olah orang yang kena kanser. Kanser kan dia ada tahap dia, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. So tahap 4 ni kita tahu yang paling last dah Raihan. Faham. Sudah merebak ke satu tempat. So sama macam HIV jugalah. So HIV pun dia ada tahap-tahap peringkat jangkitan dia juga. So AIDS ni merupakan tahap yang terakhir dah kalau orang tu memang betul-betul tak rawat, tak buat test ke semua. So tiba-tiba dah kena jangkitan AIDS dah. Sudah jadi AIDS. So kita tak nak jadi macam tu lah kalau boleh. So kalau nak disingkatkan sebenarnya, AIDS ni adalah macam stage keempat kanser lah. Betul, stage yang paling terakhir dah, last dah. So kita tak nak orang sampai peringkat tu. Sebab kenapa? Sebab kalau nak rawat pun dia lagi susah. Faham? Jadi sekarang ni saya dah faham. So kalau orang kena HIV, dia boleh mendapat AIDS. Betul. Tapi soalan yang kedua adalah, adakah orang boleh kena AIDS semata-mata? I would say dia sangat-sangat impossible lah. So AIDS ni kita akan panggil tu orang kena AIDS bila seseorang tu dijangkiti dengan HIV dulu. So faham. tanpa HIV dia tak mungkin lah dia kena AIDS. Faham. Saya ingatkan dia boleh tiba-tiba ada independent penyakit. Tak. So kita dah tahu sekarang ni pasal HIV, pasal AIDS, pasal macam mana dia terjangkit. Jadi the next question adalah, kalau diorang ni semua tak rawat, so apa consequence dia? So AIDS kita bercakap mengenai HIV dengan AIDS. So sekarang ni consequence kepada HIV infection, jangkitan HIV ni adalah AIDS lah. AIDS ni peringkat terakhir. So peringkat terakhir ni sangat-sangat kritikal. So kebanyakan based on saya punya experience dulu dekat Sabah, kita dalam medical department, bila kita tengok patient HIV ni, kalau yang dah AIDS ni memang dah teruk. Dia datang tu maybe dah dalam kena infection paru-paru, infection satu badan dalam darah, semua dah ada jangkitan dah. Paru-paru yang pneumonia tu. Meningitis pun boleh. Meningitis dekat bahagian kepala lah. So kalau kita tengok orang-orang muda dulu dekat saya dekat Sabah dulu, kalau kita tengok dekat dalam medical department, orang muda-muda kena jangkitan HIV ni, dia basically kalau dia dah teruk sangat, ada sampai masuk ICU. Sampai kena ditidurkan. So itu berapa serius ni lah. AIDS infection ni dia bukan benda yang kita boleh bawa main. Faham. Macam tu right? So doktor, berdasarkan pengalaman doktor lah, so berapa usia paling muda sekali orang yang pernah dapat HIV, yang pernah jumpa dan consult doktor? Saya tak boleh bagi tahu specifically lah sebab benda tu PNC. Tapi kalau range jangka umur tu, I would say paling muda saya pernah jumpa sekolah menengah pun ada yang kena. Sekolah menengah? Seawal tu Raihan. So sayanglah kan, muda-muda dah kena. So kita tak nak benda ni jadi sesuatu yang normal dalam masyarakat kita. So at least that's why itulah kerajaan pun dah start bagi ubat, pencegahan semua untuk kita make sure benda ni tak infect masyarakat kita. Macam tu. Alright. So sekarang ni kita semua dah faham
HIV, AIDS semua, macam mana dia orang boleh jangkit. Tapi saya ada satu lagi soalan. Tapi soalan ni cepu mas doktor. Sebab saya tahu soalan ni memang doktor dapat ramai pasien-pasien dekat doktor punya klinik. Betul. Sebab saya tahu apa namanya ni, penyakit kelamin. Oh, okay. So bila dia orang tadi kan, dia orang concern pasal HIV sebab HIV adalah main dia kan. Betul. Yang paling besar sekali dia orang takut. Tapi dia orang juga takut dengan penyakit-penyakit STD ni. So sebenarnya apa STD ni? Dan macam mana dia boleh terjangkit juga? Okay, STD ni sexual transmitted disease. Dia penyakit yang boleh merebak melalui aktiviti seks tu sendirilah. Okay. So bila kita bercakap mengenai seks ni, banyak penyakit kita boleh dapat lah daripada seks sendiri. Contohnya gonorrhea, chlamydia, syphilis. Benda yang bila saya dekat klinik, bila kita praktis merawat pasien-pasien yang HIV ataupun STD ni, kebanyakan mereka dia ingat HIV tu je yang kena rawat. Padahal yang lain pun kena test juga, kena check juga kan, sebab kita tak tahu orang tu walaupun tak ada symptoms, tak semestinya dia tak ada penyakit macam tu. Dia boleh jadi pembawa jugalah. Betul, dia pun boleh jadi pembawa yang tak ada symptoms pun. So bila jumpa saya tu memang kita akan bagi tahu dekat patient lah. Kalau boleh check juga benda-benda lain. Sebab kita nak check you punya kesihatan tu secara overall, bukan spesifik kepada HIV sajalah. Faham. Okey, doktor, ni soalan yang saya tak tahulah sensitif ataupun tidak. Okey, so bila kita bercakap tentang STD, dia ada simptom-simptom, betul? Okey, so doktor akan tengok the private parts ataupun dekat bahagian badan ataupun muka. Jadi saya nak tahu apa simptom-simptom yang kita boleh nampak. Adakah dia punya kemaluan bengkak ke ataupun ada merah-merah tumpuk ke? Macam mana tu boleh doktor assess benda tu? Okey. Kebanyakan kalau pesakit yang datang klinik lah, basically mereka ni datang bila dah ada symptoms. Kalau tak ada symptoms, tak ada datang ni Rehan. Dia duduk kat rumah buat macam biasa je. Faham? Okay. So bila dah sakit tu baru nak cari doktor semua kan. So kebanyakan ada symptoms, contohnya dia kencing sakit. Kencing sakit, dia rasa macam terbakar, macam panas bila kencing. Yang tu yang paling common lah. And then ada juga yang datang dengan keluar cecair daripada kemaluan. So bila dia tengok apa benda yang keluar ni, warna putih melekit-lekit, ataupun warna transparent tapi melekit-lekit, keluar je macam tu. Faham. So benda tu tak normal untuk kita, orang yang tak ada penyakit apa-apa lah. Tapi kalau kencing tak lawas doktor? Kencing tak lawas tu dia lain. Dia usually tak ada keluar cecair lah. Dia sakit macam tu. Faham. Sebab tu kita memerlukan rawatan ataupun test untuk kita bezakan antara penyakit kelamin dengan penyakit HIV. UTI. Okay, urinary tract infection lah. Faham. So dia ada hanya satu test saja yang boleh detect sama ada dia kena syphilis, gonorrhea, ataupun dia ada specific test untuk each STD. Dia ada specific test lah untuk kesemua test tu. Faham. Tapi sekarang macam kita ada yang rapid test. Rapid test tu you boleh dapat result dalam 10 minit, 15 minit dah dapat dah on the same day lah. Tapi kita ada juga lab test. Lab test tu kita maksudnya kita ambil sampel, hantar ke makmal. Tapi yang tu usually dia akan ambil masa beberapa hari untuk kita dapat keluar result tu lah. So semua test-test ni ada kat klinik doktor? Of course kita ada lah, sebab kita merawat dengan mencegah juga. So kita kena ada test tu. Kalau tak ada test, macam mana nak rawat patient kan? Okey, faham. Okey, faham. Okey. Pengalaman doktor lah. Ni saya nak tanya pengalaman doktor. Doktor dah jumpa ramai sangat patient. Jadi dalam banyak-banyak penyakit STD kan, syphilis, gonorrhea, chlamydia, apa sebutan dia tadi? Chlamydia. Okey. Apa yang sebenarnya paling takut? Paling takut. Maksudnya kalau tidak dirawat, dia paling ditakuti lah. Actually kalau I would say semua penyakit STD you perlu takut lah. Sebab benda tu dia ada komplikasi dia sendiri. Tapi yang for me, kalau you nak tengok which one yang paling bahaya, I would say HIV lah. Sebab HIV kita tak ada rawatan yang boleh cure. Kita just boleh kawal virus tu saja. Tapi kita tak boleh cure lah. Tapi itulah macam yang penyakit lain tu dia ada, tapi kita boleh cure. Betul. Kebanyakan penyakit STD berpunca daripada bakteria. Kita boleh bagi rawatan antibiotics dan kita boleh bunuh bakteria tu dan dia hilang lah, macam tu. Okey, tapi ada kawan saya cakap, ni kawan saya lah cakap tapi dia bukan doktor. Dia kata virus tu kalau dah dirawat, dia masih lagi ada dalam badan, betul ke? Dia kalau virus, yes. Contoh kalau saya mention berkenaan herpes.
Okey. Herpes ni bila orang tu datang dengan simptom, kalau patient-patient dekat saya, klinik saya usually dia datang dengan gejala naik ruam. Okey. Ruam yang ada bintik-bintik merah, ada gelembung air dalam tu. Yang tu commonly herpes lah. So kalau herpes ni kita boleh hilangkan simptom seguna ubat, tapi virus tu still akan remain dalam kita punya saraf. Maksudnya dia tidur dalam saraf. So untuk kita decide orang tu perlu rawatan ke tak, basically kita tengok symptoms tu. Okey. Jadi even kalau seseorang tu ada herpes, dia makan ubat, dia takkan matilah. Virus tu dia remain, dia tidur dalam saraf kita lah. Anytime dia boleh terjaga balik dan dia boleh bangkit balik lah, bangkit boleh kena balik. Macam zombie macam tu kan. Bangkit balik, lepas tu terus serang kita punya kulit macam tu. Okey, now saya dah faham lah. Okey, so doktor, berbalik kepada soalan STD tadi. So kita dah bercerita panjang pasal HIV, pasal STD. So macam mana cara nak mengelak kalau ada orang STD? Okey, STD ni saya cakap balik lah, STD takut orang tak faham. So STD ni kita bercakap mengenai penyakit kelamin lah. Okey, soalan dia tadi apa? Mengelak macam mana cara nak mengelak? So bila orang melakukan hubungan seksual ataupun jumpa orang yang ada STD ke, senang je cara nak elak, jangan buat. Tu cara-cara yang paling efektif lah. Tapi of course kita tahu manusia ni bernafsu. Dia suka yang sedap. Betul. Apa-apa sedap on macam tu kan. So sekarang kita ada beberapa cara lah untuk kita elak daripada jangkitan STD ataupun HIV. Kalau macam STD ni kita boleh bagi satu protection. Protection seperti kita bagi barrier protection menggunakan kondom lah. Kondom pun I would say dia punya effectiveness tu memang dah tinggi, melainkan kondom tu pecah. So kalau kondom tu pecah, memang kita ada ubat juga kita boleh bagi. Sekarang starting daripada last year, actually US dah start guna ubat untuk kita mencegah 3 common penyakit STD ni. Syphilis, gonorrhea, chlamydia. So kita ada ubat antibiotik kita boleh bagi. Bukan makan dulu. Betul. Dia bukan untuk orang ingat antibiotik ni untuk rawatan sahaja, tak. Sekarang kita dah boleh guna sebagai ubat pencegahan juga. Faham. Tapi ubat-ubat ni kena ambil selepas terdedah sahajalah. Kita tak bagi sebelum terdedah macam kita bagi ubat PrEP tu, tak. Faham. Macam tu. So ada cara-cara dia nak guna macam mana, yang tu kena dapatkan consultation dengan doktor, baru kita boleh ajar cara dia nak makan ubat macam mana lah, Rehan. Alright. Kita dah tahu dah pasal HIV, STD, tapi kita dah tahu juga cara nak mencegah, betul tak? Tapi kadang-kadang malang itu tidak berbau. Jadi terkenalah juga HIV dengan STD tu. Jadi bila ada HIV STD tu, ialah kita masyarakat Melayu, masyarakat orang Islam kan, orang akan macam ada satu stigma, betul tak? Betul. Jadi macam mana dia nak meneruskan kehidupan? Macam mana dia nak kahwin? Contohnya macam dia belum berkahwin dan dia nak kahwin. So dia dah kena HIV ni, for example. Dia dah kena STD ni. Tapi macam mana dia nak kahwin? Nak meneruskan kehidupan tu macam biasa je. Cuma kalau saya bandingkan pesakit HIV dengan pesakit STD, kebanyakan pesakit HIV ni after diorang dah tahu status diorang tu positif, mereka akan rasa a bit down lah, rasa macam a bit depressed. Sometimes kita memerlukan involvement orang-orang profesional lain juga, termasuk macam kaunselor, ataupun kita refer orang lain yang boleh bantu, macam organisation NGO yang boleh bantu mereka untuk kita manage daripada segi psychological juga. Psikologis pun ada. Betul. Nak hidup tu tak ada masalah. Cuma itulah, ada seseorang dia rasa a bit down, so that's why kita memerlukan intervention lain juga. Untuk STD, kalau didapatkan rawatan yang betul, yang tu tak ada masalah lah, nak kahwin ke nak hidup macam mana pun, dia tak ada menjadi isu-isu apa-apa pun. Jadi apa dia punya, dengan kata singkatnya adalah, orang yang ada HIV ni sebenarnya dia boleh je kahwin. Boleh. Untuk menjawab soalan Raihan tadi, saya tak jawab full lagi. Boleh kahwin ke tak? Yes, orang yang ada HIV kalau ambil rawatan, kalau ambil rawatan yang betul, kita kawal virus tu, boleh hidup macam biasa, boleh kahwin macam biasa, boleh dapat anak macam biasa, Raihan. Selagi kita kawal virus tu, should be virus tu tak kurang low risiko untuk merebak kepada pasangan lah. Tapi kan kita kahwin, bila kita kahwin kan kita kena buat test HIV. Jadi kita punya partner dah tahulah kita ada HIV tu. Betul. Kalau sebelum kahwin tu
itu wajib lah untuk kita buat ujian saringan HIV. So usually dia buat dekat klinik kesihatan lah yang tu. So kebanyakan pasangan-pasangan, saya ada jumpa juga pasangan kat klinik yang wife dia I would say pasangan yang tak ada HIV tu very supportive lah. Supportive dengan pasangan walaupun pasangan tu dah ada HIV. So I would say benda ni actually something yang masyarakat kita perlu terbuka dan jangan terlalu judge kepada orang-orang yang dah dijangkit dengan HIV. Itu masa silam dia orang. Itu maybe masa depan dia orang lagi cerah daripada kita. Okey, faham. Okey. So jadi saya tergamam juga bila orang dah kena HIV tu boleh kahwin. Okey, tapi soalan seterusnya adalah what is the probability kalau seseorang tu dia dah treated properly, dia dah makan ubat, HIV tu mungkin tak boleh baca kot, dia ada kan macam HIV boleh baca, HIV tak boleh baca tu kan. Okey, jadi macam mana dengan anak, contoh macam wife dia mengandung, so anak dia macam mana? Okay, usually kalau pasangan yang HIV dia tu bacaan dah terkawal, kita panggil viral load lah. Viral load HIV ni dah undetectable. So maksudnya mesin pun tak boleh detect dah berapa bacaan virus tu. Kalau dia ambil ubat tu regularly secara apa yang kita prescribe setiap hari macam tu, pasangan dengan anak pun I would say sangat-sangat low risk untuk dijangkiti. I would say zero lah, zero transmissible selagi dia maintain dia punya status tu undetectable. Faham. So kita sekarang ada satu slogan yang orang cakap undetectable equal to transmittable. So maksudnya dia takkan merebak macam tu lah. Faham. Oh, jadi dia bolehlah macam biasa je, hidup macam biasa. Betul. Anak pun hidup dapat macam biasa, sihat macam biasa. Betul. Okey lah, alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang ni, so kita boleh hidup macam tu lah. Okay, faham lah. Okay. So jangan risau, orang yang ada HIV ataupun ada STD ni, yang paling penting sekali adalah mari pakat ramai-ramai datang jumpa Dr. Roni ni dekat Uniklinik Alam Damai dan klinik doktor atau klinik Dr. Roni dekat Bangi. So boleh minta advice, boleh consult Dr. Roni ni macam mana nak, sama ada kalau nak mencegah ke ataupun dah kena tu nak merawat ke. So semua ada. Dr. Roni boleh bagi from A to Z semua advice. Dr. Roni ni memang ramailah patient dia. Hari tu ada sekali saya datang klinik dia, saya rasa beratur orang kat belakang. Kat depan tu nak buat rawatan. Okay, alright. Yang paling penting tu lah ujian saringan. Yang tu yang paling penting. Buat dulu test. Kalau apa-apa positif ke negatif, yang tu kita akan explore waktu consultation lah, apa yang you kena buat kalau let's say terus nak melakukan hubungan berisiko ke macam tu. So kita akan bagi tahu lanjut during consultation lah. Tapi doktor, sebenarnya kalau siapa-siapa yang kena HIV, STD ni, dia orang memang kena bagi tahu family, betul tak? Sebab nak dapat moral support. Betul. Kalau family is one thing yang you kena bagi tahu, tapi saya faham mula-mula dia orang macam patient-patient saya, mula-mula dia orang test, tiba-tiba test positif dekat klinik. Terkejut lah. So I wouldn't pressure mereka untuk terus bagi tahu family, sebab dia orang memerlukan masa untuk digest that information juga. So usually mereka akan sit down dulu, cuba bertenang ataupun cari kaunselor macam saya cakap tadi untuk manage dia orang punya psikologi punya problem. And then from there, kalau dah lama-lama sikit baru dia orang boleh inform family lah. So kita bukanlah cakap you positif, you kena bagi tahu family terus. Tak ada, tak macam tu. Okay. Kita pun faham, kita manusia, kita ada emosi kita sendiri juga. Yalah, dia nak kawal emosi dia. So betul. Saya rasa macam begitu sukar untuk menerima satu berita yang macam aduh, terkejut lah. Macam kalau saya tengok orang pun terkejut. Dia orang pun tak tahu kan. Betul. Plus masyarakat kita pun sekarang macam a bit skeptical dengan HIV, AIDS semua ni. Walaupun sekarang lagi ramai orang open dengan berkenaan HIV, tapi masih ada golongan-golongan yang masih skeptical dengan HIV lah. Tapi saya rasa golongan-golongan di bandar macam diorang dah expose dengan banyak knowledge berkenaan perkara ni, so diorang, I tak rasa diorang akan skeptical. Tapi kalau kena, mungkin kalau kat kampung-kampung tu mungkinlah juga sebab diorang tak ada knowledge kan. So jadi macam itulah. Okay. Alright, so itu saja daripada kami untuk berkenaan tentang
apa boleh kahwin ke tak boleh kahwin. Okey, so doktor, tadi saya dah bagi tahu untuk semua orang yang ada sama ada dah kena HIV ataupun yang belum kena ataupun yang dah kena STD untuk datang consult dengan doktor. So boleh tak doktor share klinik doktor dekat mana, dan juga if you ada media sosial boleh share supaya dia orang boleh tengok apa services yang doktor nak provide. Okey, boleh Raihan. So untuk mereka yang nak dapatkan rawatan berkenaan HIV, STD, penyakit kelamin, pencegahan ke ataupun rawatan susulan, boleh datang ke UNI Klinik Alam Damai di Ceras dan juga Klinik Dr. Roni yang terletak di Bangi. Okey. Raihan, dan untuk siapa-siapa nak dapatkan info lanjut ataupun tips-tips daripada tim doktor, you guys boleh follow social media dekat bawah. Okay, alright. So you guys jangan lupa follow Dr. Roni nanti. Okay, description semua ada kat bawah. Okay, so thank you so much doktor for this session. Okay, untuk you guys, stay tuned for our next episode.